Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah iaitu Dr. Afil Datul Syazwani serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Izzat Akil bin Zaharudin bernombor matrikan C23A1273 dan akan membentangkan tentang tugasan yang bertajuk Mitos Yunani dan Mitos Rom dengan memfokuskan kepada analisis dua watak yang ikonik iaitu Pandora dan juga Venus. Sebelum kita melihat kedua-dua watak ini, mari kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan mitos. Mitos ialah cerita tradisional yang mengandungi unsur dewa, makhluk gaib atau peristiwa luar biasa. Mitos bukan sekadar cerita kosong, sebaliknya ia digunakan untuk menjelaskan asal-usul kejadian, kepercayaan serta fenomena alam di samping membawa makna simbolik yang mencerminkan pemikiran sebuah masyarakat. Sebab itulah mitos wujud dalam pelbagai tamadun seperti Yunani, Rom, Mesir dan juga Hindu. Malah, setiap tamadun ini mempunyai kepelbagaian kisah mitos yang tersendiri, termasuklah mitos penciptaan, dewa-dewi dan mitos kepahlawanan. Dalam topik ini, saya memilih menggunakan teori semiotik Roland Barthes iaitu semiotik secara mudahnya ialah kajian tentang tanda dan juga makna. Dalam teori ini, terdapat dua elemen penting yang saling berkait iaitu penanda, signifier ataupun bentuk fizikal yang boleh dilihat atau didengar dan petanda, signifiat iaitu makna atau konsep yang diwakili oleh penanda tersebut. Melalui teori ini, mitos berfungsi sebagai sistem makna tahap kedua yang membawa makna, budaya dan ideologi yang lebih mendalam. Baiklah, sekarang kita masuk ke perbincangan utama yang mana saya akan membandingkan kes Pandora dari mitologi Yunani dan Venus daripada mitologi Rom menggunakan keraja semiotik itu tadi. Dari segi latar belakang, Pandora merupakan wanita pertama dalam mitologi Yunani yang dicipta oleh Zeus sebagai satu bentuk hukuman kepada manusia. Beliau diberikan sebuah bekas, sama ada kotak ataupun tempayan, yang dilarang keras untuk membuka. Namun disebabkan sifat ingin tahu, Pandora membukanya dan melepaskan segala kejahatan ke dunia, lalu meninggalkan hanya harapan di dalam bekas tersebut. Di satu sudut yang lain, kita ada Venus dari mitologi Rom, yang setara dengan Dewi Aphrodite dalam mitos Yunani. Venus dikenali sebagai Dewi Cinta, kecantikan dan kesuburan yang mempunyai kuasa besar dalam pengaruh hubungan cinta antara manusia dan juga dewa. Beliau juga merupakan ibu kepada Aeneas, yang mana hubungan ini melambangkan kaitan antara kuasa ilahi dengan asal-usul masyarakat Rom itu sendiri. Seterusnya, bagi Pandora, tanda yang terdapat pada fizikal yang boleh kita lihat iaitu kotak Pandora yang mana tindakan membuka kotak, kejahatan keluar dan harapan yang tinggal. Dari sudut makna pula, kotak itu sebenarnya melambangkan rahsia dan larangan manakala tindakan membukanya itu menggambarkan sifat ingin tahu kepada manusia. Kejahatan yang keluar itu sebenarnya menunjukkan realiti penderitaan dalam kehidupan manusia. Manakala harapan yang tertinggal, ia melambangkan satu kekuatan dalam manusia untuk terus hidup. Bagi Venus pula, tanda yang kita perhatikan adalah kecantikannya, peranannya sebagai Dewi Cinta, kelahirannya daripada laut dan hubungannya dengan Aeneas. Dari segi makna pula, kecantikan Venus ini melambangkan daya tarikannya ideal yang diimpikan masyarakat. Peranannya sebagai Dewi Cinta menunjukkan impak dan kuasa emosi dalam hidup manusia. Kelahirannya dari laut ini sebenarnya melambangkan satu kesucian dan hubungannya dengan Aeneas membuktikan adanya pengaruh ilahi dalam lipatan sejarah tamadun Rom. Dari segi makna pula apa? Makna mitos Pandora sebenarnya ingin menegaskan bahawa penderitaan manusia ini berpunca daripada sifat ingin tahu yang melampau dan tindakan melanggar batas yang telah ditetapkan. Namun begitu, akan ada harapan yang sentiasa kekal yang menjadi satu penyelamat dalam kehidupan manusia. Bagi mitos Venus pula, ia kemungkinan menegaskan bahawa cinta dan kecantikan adalah satu kuasa semula jadi yang sangat penting, yang akhirnya ia membentuk kepada satu asas kepada identiti dan budaya masyarakat Rom. Sebagai rumusannya, kedua-dua mitos Pandora dan mitos Venus ini membuktikan bagaimana masyarakat terdahulu menggunakan naratif ataupun penceritaan untuk menerangkan realiti kehidupan seperti penderitaan, harapan, cinta dan kecantikan. Melalui teori Roland Barthes menjelaskan bahawa mitos ini bukan sekadar hiburan dongeng, tapi ia merupakan simbol yang syarat dengan makna budaya serta ideologi manusia. Sekian, terima kasih.